anak yang tidak kenal budi. Minta maaf mak, kita tak boleh kelik raya ni. Kita cuti 2 hari je. Kelik pun sebuah salah. Kalau balik pun mak 300-400 tentu dah minyak. Lepas tu lagi jeng lagi, lepas makan tengah jalan lagi, lepas kelik kata wih ke mak 102. Tak sedap juga mak, kita tak kelik kali. Mak kata tak apalah, tak boleh kelik ke apa gitu. Nangis moh tangga tunggu anak-anak kelik. Allah mong siapa kira gitu moh. Takut habis pitih 300-400-500. Aku dulu kain sehar basuh kering tubuh tu. Makan ni hak aku dalam mulut aku tubik lagi wi makan kamu. Ayuh mu tu nak ayak wi membujuk lalu minta patah, tak tahu kau hujan, tak tahu keribut, tak tahu kau panah, tak tahu orang malu, tak tahu apa dia. Nak besarkan mu sehingga mu berjaya sehingga hari ni. Kabar-kabarmu nak kelik, jumpa mata 10 minit setengah jam ya. Sementara aku ni masih lagi celik mata. Sementara ayahmu masih ada lagi. Kabarmu boleh jawab takut habis pitih. Allahu Rabbi ya. Celakamu, malaikat Jibril kata. Ma ridallahu illa fi ridalil walidain. Keredaan Allah Ta'ala akan datang bila ibu bapakmu reda. Aku tak akan redamu, Allah Ta'ala kata, kalau ibu bapamu tidak meredaimu.